ajaib telah lama melindungi bandar ini. Amira dilahirkan dengan kuasa luar biasa. Tetapi, sewaktu lahir, dia tidak sengaja memindahkan kuasa itu ke dalam tubuh ibunya. Apabila adiknya Izzat dilahirkan, tubuh ibu mereka tidak mampu menanggung kuasa yang terlalu kuat. Ibu mereka meninggal dunia. Sejak itu, tinggallah Amira, Izzat dan ayah mereka. Amira berjalan melintasi koridor. Pelajar dan guru menyapanya dengan senyuman. Dia sangat popular. Di sudut koridor, Syah dan Kai memahati dengan penuh rasa benci. Oh tu Kai, mak bapak aku orang paling kaya kat bandar ni. Tapi kat sekolah, semua orang buat aku macam halimunan. Semua sibuk agungkan Amira. Betul tu Syah, aku sentiasa sokong kau. Aku pun benci tengok dia acap bagus. Damon dan Xiaowei di hujung koridor. Mereka bertiga berjalan rapat. Hanya Damon, Xiaowei dan keluarga Amira sahaja yang tahu rahsia. Akhirnya, tempat yang sunyi sesuai sangat untuk aku berlatih kawal kuasa aku tanpa ada sesiapa yang mengganggu. Banyaknya bekalan makanan dengan bersih kat sini. Dan senjata-senjata purba ni, siapa punya tempat ni? Aura ni rasa macam serasi kerana kuasa kosmik aku. Aku mesti rahsiakan tempat ni. Selamat hari lahir Xiaowei. Harap kau suka sambutan ringkas daripada kami ni. Tu dia, kristal umur yang Blair cakapkan. Syah, Kai, keluarkan senjata korang. Kita hancurkan kristal ini sekarang juga. Bahaya, bahaya. Pencerobohan berkesan di gudang rahsia. Bahaya, Gudang kita diceroboh. Ada orang cuba usik kristal tu. Waktu macam ni jugalah dia orang nak buat hal. Jangan buang masa. Jom gerak sekarang. Angkah mai kami dulu kau nak sentuh kristal tu. Rampus korang dari sini. Fuh, sempat tu kita halau diorang sebelum kristal ini musnah. Di mana kristal tu? Kristal tu dah hilang. Ya betul, macam mana boleh hilang pula? Berita gempar, sebuah robot gegasi misteri dikesan sedang mengamuk dan memusnahkan kawasan pusat bandar. Semua penduduk diminta menyelamatkan diri. Tak guna, kristal tu dah aktif jadi robot. Kita kena halau robot tu sebelum bandar ni hancur. Jom. Grandbusters, korang nak robot tu balik? Apa kata kita buat taruhan? Challenge untuk bertarung. Kalau korang menang, korang boleh simpan kristal tu. Tapi kalau kami menang, kristal tu jadi hak milik kami selamanya. Ya, kami tak akan kalah dengan penjahat macam korang. Berhenti. Korang menang. Kami menyerah kalah. Kerja yang bagus, Grandbusters. Selagi kita bersama, tak ada sesiapa boleh rampas kristal ni daripada kita. Tak berjaya, bandar selamat, kristal pun selamat.